Yang Berhormat Batu. Terima kasih Timbalan Speaker. Terlebih dahulu saya menjunjung kasih ke hadapan Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas titah Diraja Sempena pembukaan penggal kelima Parlimen ke-15. Titah ini bukan sekadar peringatan tetapi satu amanah besar kepada kita semua untuk memerangi rasuah, memperkukuh institusi negara dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Mas Speaker, menyentuh perkara 16 dalam titah Diraja tempoh hari itu, sistem pendidikan negara juga perlu terus diperkasakan sebagai asas pembinaan bangsa, jati diri dan masa hadapan negara. Berlandaskan titah ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bahawa sistem pendidikan negara perlu terus diperkasakan sebagai asas pembinaan bangsa, jati diri dan masa hadapan negara. Justru itu, pendidikan anak-anak autism wajar dilihat sebagai sebahagian daripada tanggungjawab nasional. Pemerkasaan pendidikan tidak boleh bersifat terpilih. Pendidikan anak-anak autism tidak boleh dipinggirkan, sebaliknya mesti memastikan setiap anak Malaysia diberi ruang untuk berkembang mengikut keupayaan mereka. Pemerkasaan ini menuntut kita memperluas model pendidikan inklusif yang berstruktur bukan sekadar inklusif ke atas kertas. Sistem yang benar-benar inklusif memerlukan sokongan sebenar di bilik darjah, pendekatan pengajaran yang sesuai serta persekitaran pembelajaran yang membolehkan murid autism belajar secara bermakna. Di peringkat menengah pula, perlu mewujudkan laluan pendidikan dan kemahiran khas untuk murid autism yang selari dengan kekuatan mereka. Ramai dalam kalangan mereka mempunyai potensi dalam bidang teknikal, kreatif dan digital. Laluan yang fleksibel dan tersusun akan memastikan bakat yang tidak terbiar. Sebaliknya dapat dibangunkan untuk manfaat negara. Dalam hal ini, sokongan pendidikan tidak boleh bergerak secara berpisah. Penyelarasan antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan dan Jabatan Kebajikan Masyarakat amat penting supaya intervensi awal, sokongan pembelajaran dan kebajikan sosial dapat disampaikan secara berterusan tanpa jurang. Pendidikan autisma yang tersusun dan berkesan akan mengurangkan kebergantungan jangka panjang, melahirkan individu berkemahiran khusus serta membolehkan mereka menyumbang kepada ekonomi dan masyarakat. Inilah maksud sebenar pelaburan pendidikan yang menjamin masa hadapan negara. Untuk merealisasikan hasrat ini, pemerkasaan pendidikan autism perlu meliputi latihan khusus dan berterusan kepada guru arus perdana, penempatan guru pendidikan khas yang mencukupi serta modul pembelajaran yang fleksibel dan berasaskan keupayaan murid. Timbalan Speaker, saya juga ingin bangkitkan ataupun mencadangkan satu mekanisme ataupun inisiatif yang digunakan di China, iaitu BESS, Battery Energy Storage System ataupun Battery Farm, merupakan komponen penting dalam memastikan keselamatan dan kelestarian tenaga satu-satu negara. Dalam fasa peralihan kepada tenaga boleh baru yang semakin pesat, Malaysia tidak boleh terus bergantung sepenuhnya kepada kaedah penjanaan tradisional tanpa sokongan sistem penyimpanan tenaga yang kukuh dan berdaya tahan. Battery farm membolehkan tenaga lebihan, khususnya daripada sumber solar dan angin, disimpan dan digunakan semula ketika permintaan berada pada tahap tinggi. Pendekatan ini bukan saja menstabilkan grid elektrik, malah membantu mengurangkan risiko gangguan bekalan serta kebergantungan kepada bahan api fosil. Sehubungan itu, beberapa cadangan wajah dipertimbangkan. Pertama, pelaksanaan bateri farm secara peringkat di lokasi strategik, terutamanya di kawasan berisiko gangguan bekalan dan zon perindustrian. Kedua, penyelarasan dasar dan pelaksanaan antara kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan pemain industri tenaga supaya membangunkan BESS dapat dilaksanakan secara terancang, selamat dan terkesan. Ketiga, rangka kawal selia serta inisiatif yang jelas bagi mengalakkan pelaburan dalam teknologi penyimpan tenaga. Pada masa yang sama, usaha ini wajah disertai dengan pembangunan kepakaran tempatan supaya negara tidak tergantung sepenuhnya kepada teknologi luar sekaligus mengukuh kedaulatan teknologi dan industri hijau negara. Selain menjaminkan keselamatan tenaga, pembangunan bateri farm turut membuka peluang ekonomi baru melalui penciptaan pekerjaan berkemahiran tinggi
dan pemindahan teknologi ini selari dengan aspirasi negara ke arah ekonomi rendah karbon dan daya saing jangka panjang. Kesimpulannya, bateri farm bukan sekadar kemudahan teknikal tetapi pelaburan strategik untuk menjamin keselamatan tenaga dan masa hadapan negara. Tindakan berani hari ini akan menentukan kestabilan dan kesejahteraan Malaysia pada masa hadapan. Terima kasih, Speaker. Berkaitan dengan isu Angkatan Tentera Malaysia serta siasatan terhadap individu berprofil tinggi dalam institusi keselamatan negara membuktikan bahawa prinsip tiada siapa kebal dari undang-undang benar-benar dijalankan hari ini. Saya yakin ahli parlimen Langkawi yang begitu menyanjung dan menghargai jasa ATM mungkin sedikit terkilan dengan apa yang berlaku. Namun saya percaya beliau juga seperti saya menghargai keberanian SPRM kerana tindakan tegas dan profesional. Ini bukan sahaja untuk membersihkan reputasi Angkatan Tentera Malaysia daripada tercemar akibat perbuatan beberapa kerat individu petualang bangsa, tetapi juga memartabatkan kesucian institusi. Di sini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada SPRM dan Kerajaan Madani kerana bersikap adil, telus dan bebas daripada campur tangan politik sambil menegakkan kebenaran dan keadilan. Inilah pendekatan Kerajaan Madani, berani dan telus memelihara institusi ini. Datuk Yang Terima Speaker, saya juga ingin membangkitkan isu-isu kawasan di mana nak memberi perhatian Dewan kepada isu kawasan terutamanya Batu Muda sehingga SMK Lasal Sentul di mana ia dalam lingkungan lebih kurang dalam 4 hingga 5 kilometer. Secara logiknya jaraknya sepatutnya hanya mengambil masa lebih kurang daripada 10 minit. Namun rakyat kini terpaksa berdepan dengan kesesakan lalu lintas yang kritikal pada waktu-waktu puncak, di mana perjalanan dalam cuaca biasa mengambil masa antara 45 minit hingga 1 jam dan ketika hujan boleh mencecah sehingga 1 jam 30 minit. Kawasan ini telah dibangunkan oleh pelbagai pemaju besar di Batu Muda, antaranya UOA Group, Maxim Holdings, Skyworld Development, Masing, ECS Group, manakala ke arah Sentul pula terdapat Sentul Murni, YTL dan beberapa pemaju lain. Persoalannya, adakah kajian berkaitan dengan density dan data visualization telah dilakukan oleh semua pemaju kini termasuk PHDBKL? Jika ya, mengapa wujud ketidakseimbangan infrastruktur seperti kesesakan lalu lintas, sekolah, klinik kesihatan, masjid ataupun rumah ibadat? Timbalan Speaker, isu ini bukan sekadar kesesakan semata-mata. Ia mempengaruhi kualiti hidup rakyat, keselamatan pelajar, akses kepada perkhidmatan kesihatan dan keberkesanan sistem komuniti. Saya harap Menteri di Jabatan Perdana Menteri bolehlah membantu menjawab ataupun memberi beberapa solusi untuk mengatasi masalah kesesakan lalu lintas yang sangat bermasalah kepada warga Sentul terutamanya. Juga ingin saya menarik perhatian Dewan kepada isu pemegang kad UNHCR di negara kita, terutamanya di kawasan Pasar Borong, di Selayang, di kawasan Batu. Saya faham bahawa Malaysia tidak mentandatangani sebarang perjanjian rasmi dengan UNHCR dan akibatnya pemegang kad ini secara tidak langsung bebas bekerja atau berniaga dengan menggunakan sistem Alibaba oleh kerana mereka di sini tanpa sebarang tajaan atau sokongan untuk menampung kos sara hidup mereka. Sementara mereka berusaha mencari rezeki, aktiviti ini secara tidak berlangsung menimbulkan kesan kepada kawasan tumpuan antaranya Pasar Borong di mana kemasukan peniaga warga asing berstatus Alibaba tanpa kawalan boleh menjejaskan aliran perniagaan tempatan, kebersihan dan keselamatan. Saya mencadangkan beberapa langkah yang boleh dipertimbangkan sampai kita hantar balik warga asing yang ataupun pemegang kad UNHCR kepada negara asal mereka. Program integrasi dan lesen peniaga bersyarat di mana pemegang kad UNHCR boleh diberi peluang berniaga secara sah di lokasi tertentu dengan syarat tertentu tanpa masuk dalam kawasan peniaga tempatan. Nombor 2, bekerjasama dengan NGO dan agensi pembangunan menyediakan latihan kemahiran, kewangan mikro dan akses pasaran formal untuk mereka. Nombor 3,
penguatkuasaan zon perdagangan memastikan aktiviti perniagaan mereka tidak menjejaskan kawasan kritikal seperti Pasar Borong ataupun pusat bandar utara laluan utama sambil memberi mereka ruang ekonomi yang teratur. Nombor 4, data-driven monitoring penggunaan teknologi untuk memetakan kawasan tumpuan dan jumlah pemegang kad UNHCR yang aktif supaya pengurusan dan dasar boleh lebih efektif. Dengan langkah ini, kita bukan sahaja membantu pemegang kad UNHCR mencari rezeki secara teratur, tetapi juga mendapat membersihkan dan menyusun semula kawasan tumpuan, meningkatkan kualiti hidup rakyat tempatan dan mengekalkan kelancaran ekonomi setempat. Dengan ini, Batu menyokong titah Duli Yang Maha Mulia Yang Beri-Pertuan Agong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Batu. Saya jemput Yang Berhormat Sibu.